Assalamualaikum guys. Salam mai sejahtera. Welcome back to our channel. Hari ni agak special sikit. Firstly, hari ni birthday anak bongsu aku. Secondly, hari ni abang dia tak dapat motor baru. Dia booking motor ni 4 hari lepas. Alhamdulillah, hari ni dah boleh bawa balik. By the way, anak aku tak tahu yang motor boleh keluar hari ni. Aku kelentong, minggu depan baru boleh keluar. Hari ni kena datang, sign dokumen JPJ dan insurans. Yang ni bukan motor anak aku ya. SRV 250 ni, ayah dia yang berkenan. InsyaAllah kalau ada rezeki, aku sabar. Tapi lambat lagi lah, tunggu bensin. Macam biasa, free gift helmet, baju hujan dan lock. Okey, geran dah dapat. Jom kita pergi tengok motor. Anak aku masih tak tahu lagi ni. Dia ingat lepas ni turun balik. Kat sini baru dia tahu yang motor dia dah siap. Dah boleh bawa balik. Senyum sampai telinga, beb. Okey geng, perkenalkan ahli keluarga baru kita orang. Kiwi Cafe Racer 152. Motor ni ada 2 variasi warna, merah dan hitam. Tapi tak silap aku macam ada warna hijau. Model lama kot. Kalau nak cari motor kat sini, boleh jumpa Mr. Wichun. Dulu motor Vario aku pun dia yang uruskan. Customer service dia memang tip-top. Pada yang nak cari motor tu, aku memang recommend lah kedai ni. Fuk Yong Motor Trading. Lokasi dekat Taman Seri Orchid. Kedai dia memang besar weh. Macam-macam jenis motor ada.
Kalau kedai kecil, motor yang korang nak beli kadang-kadang tak ada display. Tapi kat sini insyaAllah ada. Bila motor dah depan mata, senanglah sikit nak decide kan. Okey, semua dah settle. Jom gerak. Jap lagi nak kena ambil si bongsu balik sekolah. Tapi ada setengah jam lagi. So, kita orang plan nak buat photoshoot sekejap. Specs motor ni korang boleh google je. Tapi yang bestnya, motor ni sesuai untuk beginners plus kaki custom. Murah je geng motor ni. UTR RM6199 cash. Motor ni korang boleh buat macam-macam jenis custom. Racer jadi drag, bobber, chopper, scrambler, macam-macam lagi lah. Alamak, tengah shock fly, hujan lah pula. Kelam kabut aku dibuatnya. Encik Gigi ni takut air. Nanti demam. Boleh meninggal weh. Jemput si bongsu dulu, lepas tu balik-balik. Tengoklah Ahad nanti. Kalau cuaca baik, boleh buat photoshoot lagi.
Adik, motor adik. Seperti hari ni ah. Adik. Jumpa hijau. Adik nak angkat motor hari ni. Adik, jadi tak nak pergi beli kentang hari ni? Ha? Nak beli kentang tak? Saya ibu dia. Kata dah ikut ibu pergi beli. Adik, motor adik ke tu? Naik motor Nak duduk kat motor ke? Budak tu beli motor baru Tengok muka budak beli motor. Tengok muka budak beli motor. Tengok muka. Senyum dapat telinga tu. Besok pergi sekolah naik motor apa, dek? Besok pergi sekolah boleh naik motor baru.